Apa dia orang kata? Cik, tak payah datang lah. Kami pergi hantar. Untuk kali ni saya betul-betul terkena. Dekat kilang kami pengeluaran sabun kami sangat banyak. So kita terpaksa urgent nak dapatkan botol. So kita call lah supplier dekat Penang ni. Kami nak botol, boleh tak dapat secepat mungkin. So dia orang kata hari ni tak boleh nak hantar sebab dia orang pun pengeluaran sangat banyak. So kita bawa lori. Kita bawa lori yang kosong. Dengan matlamatnya bila kita sampai ke Penang, kita boleh sumbat sebanyak yang mungkin botol yang kita boleh bawa balik ke kilang untuk pengeluaran dekat kilang kami. Tetapi yang kami dapat, tatada, 2 beg yang ni saja dapat. Ni 2 beg garam je. Bila touchdown je dekat Penang, apa dia orang kata? Cik, tak payah datang lah. Kami pergi hantar. Ada satu slot untuk dihantarkan semua botol-botol yang cik order. Alhamdulillah, saya dapat pengalaman baru hari ni. Bawa lori, berjalan-jalan ke Penang, ambil 2 beg garam dengan lori kosong, patah balik. Tapi Alhamdulillah, pengeluaran sabun kami dekat kilang sangatlah banyak. So Alhamdulillah untuk kali ni, yang mana pengguna-pengguna sabun kami. Dan saya nak bagi tahu juga perempuan, yang mana masih lagi yang tak tahu, yang pergi dekat smart shop kami buat pembelian sabun. Sabun dekat smart shop kami pengeluaran banyak. Tetapi saya scroll satu-satu nak tengok siapakah yang dapat RM100. Adalah seorang dua yang posing dengan sabun kami. Tapi yang lain semua beli keluar, beli keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Sungai Petani ke, orang Penang ke, orang mana ke yang pergi dekat smart shop Rumah Manes, pergi beli kat situ, posing. Dah bayar sabun, ambil sabun, posing depan kamera. Sebab sekarang 25 hari bulan, 28 hari bulan ni kita akan tabalkan seorang paling sporting, paling tercomel. Tak kisah you nak posing berapa orang ke, dengan family ke, dengan kawan-kawan ke, tapi make sure you beli sabun dululah, baru you posing. Kita nak tabalkan RM100 untuk dia. Nanti saya akan post dekat TikTok Bos RM ni, supaya anda yang dapat nanti tolong PM saya. Kita akan ambil seorang, kita akan belanja dia RM100. Ingat, sekarang 25 hari bulan. Hari ini adalah Maulid Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga semua dipermudahkan segala urusan. Yang mana pergi smart shop Rumah Manes, ingat, lagi 3 hari lagi. Jumpa saya dalam next video. Kita tengok siapa muka yang terpilih. Jangan lupa follow and repost. Let's go.